Ini 4 cara untuk menghalau dan mengurangkan populasi lipas di rumah menggunakan bahan dapur. Sebelum tu, yang belum follow, jemput follow dulu, like, komen and share. Sudah? Terima kasih. Yang pertama, daun pandai. Koyakkan atau hiris daun pandai dan letakkan di kawasan banyak lipas seperti laci dan kabinet. Lipas ni cukup tak suka dengan aroma daun pandai dan akan lari bila terhidu daun pandai. Kedua, buah pelaga dan kulit kayu manis. Ambil beberapa biji buah pelaga dan tumbuk dengan sedikit kulit kayu manis. Lepas tu, letakkan di kawasan yang tersorok atau gelap. Bau daripada bahan tersebut juga boleh menghalau lipas. Yang ketiga, baking soda dan gula. Campuran kedua bahan ni boleh membunuh lipas. Gunakan 1:1 dan letakkan campuran ni di kawasan yang banyak lipas. Gula akan menarik lipas untuk makan dan baking soda akan membunuhnya. Dan yang keempat, serai wangi. Seperti daun pandan, lipas tak suka bau serai wangi dan dapat menghalaunya. Jadi, sudah anda belajar? Sila komen.